Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Safia. Dan saya Fajaratul Khairah. Kami wartawan TV PSS Zuno. Hari ini, SMK Bandar Baru Perda telah mengadakan program Hari Jualan Buku yang dipanggil sebagai Bookstruck. Program ini bertujuan untuk memupuk minat membaca di kalangan murid. Di sini boleh kita lihat banyak pelbagai bahan bacaan yang berkualiti dan harga yang berpatutan. Berbagai jenis buku telah ditawarkan, antaranya buku cerita, buku komik, kamus dan bahan bacaan umum. Murid-murid nampak begitu gembira semasa memilih buku-buku yang mereka minati. Manakala para guru juga turut mengambil kesempatan untuk mendapatkan bahan bacaan yang mereka sukai. Program ini bukan sahaja menggalakkan budaya membaca, malah memberi peluang kepada murid untuk memiliki bahan bacaan berkualiti dengan harga yang mampu milik. Selain itu, program ini dapat memupuk minat membaca dalam kalangan murid serta meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berfikiran mereka. Pelbagai jenis buku yang menarik dan bermanfaat disediakan bagi memenuhi keperluan serta minat pembaca. Semoga Hari Jualan Buku ini menjadi program tahunan yang memberi manfaat kepada murid-murid serta melahirkan generasi yang berilmu, kreatif dan cinta akan budaya membaca. Assalamualaikum, sekarang ini saya bersama dengan 2 orang murid. Boleh perkenalkan nama dan kelas? Nama saya Nuna Jumaira dari 3B. Nama saya Iris Aisyah dari 3B. Okey, pertanyaan saya, apakah kelebihan Bookstruck ini kepada murid-murid? Dia dapat memberi kemudahan kepada kami semua untuk menebus voucher. So tak payah susah-susah dah tebus cakap dalam online. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurala Safia bersama dengan Cikgu Syarizal. Okey Cikgu, pertanyaan saya, apakah kebaikan tentang jualan buku pada hari ini? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada pandangan cikgu, program sebegini sangat baik kepada para pelajar di mana para pelajar dapat mendedahkan diri mereka dengan bahan bacaan yang ilmiah. Dalam masa yang sama mereka dapat memperbanyakkan kosakata mereka untuk digunakan dalam penulisan karangan, terutama sekali dalam bahasa Melayu. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Sekian saja dari kami, wartawan TV PSS Zuno. Jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!